Ustaz, Ya. kenapa kebersihan itu penting dalam Islam? Masya Allah, soalan yang bagus. Kebersihan, kenapa penting tak dalam Islam? Ya. Sebab Nabi SAW bersabda, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bahagian dari iman. Jadi nampak digambarkan oleh Nabi, orang yang bersih ni imannya bagus tu. Bagus. Orang Muslim mesti nak bersih. Sebab kalau dia tak bersih, berarti dia sedang ada masalah dengan iman dia. Kerana orang Muslim sangat-sangat menitik beratkan kebersihan. Contohnya apa? Nak solat, kena wuduk. Betul? Berapa kali kita wuduk sehari? Berapa kali? 5 kali. Masya Allah, itu sahaja. Belum lagi kalau kita tengok Nabi SAW bersiwak sebelum solat. Nabi punya badan, kalau Nabi berdiri dalam satu tempat, baunya tu tinggalnya lama wanginya. Kalau kita mungkin dalam lift, kalau tak pakai minyak wangi, orang dalam lift pengsan. Kalau Nabi sangat menitik beratkan kebersihan. Masya Allah. Okey, soalan ni lain? Ustaz, kalau kuku Siapa ni? Okey. Kalau kuku panjang sangat, adakah boleh menyebabkan puasa kurang sempurna? Kuku panjang. Masya Allah. Kuku panjang ni dia bukan mengurangkan ataupun puasa kita ni sempurna atau tidak. Ya, kuku panjang ni biasanya cerminan daripada kebersihan seseorang. Jadi kalau kuku ni kita panjangkan, kenapa? Penyakit boleh ditimpa, makan nanti dalam keadaan boleh cepat sakit perut. Maka kebersihan kuku perlu dijaga. Puasa memang tak batal, tapi makanan yang